nak ampun satu orang mesti ada mesyuarat lembaga pengampunan. Tapi mesyuarat itu tak diadakan. Kalau kita lupa, tak mengapa. Mengaku saja. Tapi janganlah sesekali memutarbelikkan fakta. Sebab itu, tidak akan memadamkan sejarah yang pernah terlakar. Lagipun, kita kan hidup di zaman teknologi. Zaman yang serba moden dan canggih. Setakat nak throwback balik gambar atau video yang pernah direkodkan tu pun, bukanlah susah mana. Macam apa yang sedang berlaku baru-baru ni lah. Bekas Perdana Menteri yang disanjung ramai, bikin kecoh lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir buat statement yang sebenarnya pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018 dulu tu tak ikut Perlembagaan Persekutuan. Sebab katanya masa tu mesyuarat lembaga pengampunan tak diadakan pun, hanya diberikan sebab Agong bertitah untuk beri keampunan. Tun dakwa konon dia tersilap sebab tak ikut prosedur yang sebetulnya dalam perlembagaan lah. Tiba-tiba surat itu diberi kepada saya, minta saya tanda tangan. Saya mengaku saya tak minta nasihat daripada peguam. Pasal pada masa tu tak ada peguam. Pasal masa tu Pandi yang jadi auditor penasihat undang-undang, dia diberi cuti. Dia tak kerja. Masa itu saya dapat surat tu ditandatangani oleh Agong. Disuruh saya tanda tangan. Saya baca itu, oh ini nak nak ampun Anwar. Jadi kita dah janji, saya pun tanda tangan lah. Tapi hari ini datang orang yang berkata saya buat salah. Saya tanya pasal apa salah. Dia kata nak ampun satu orang mesti ada mesyuarat lembaga pengampunan. Tapi mesyuarat itu tak diadakan. Ada peguam-peguam yang berkata bahawa pengampunan terhadap Anwar itu salah. Dan dah dikata ada peguam-peguam yang cakap apa yang dibuatnya dulu tu salah dan macam-macam lah. Orang kata pelbagai jenis naratif yang cuba diputarnya hanya untuk membuktikan yang pengampunan Anwar tu tak sah lah kira. Hai, Tun, dulu Tun selalu cakap Melayu mudah lupa. Tapi nampak gayanya kini Tun yang mudah lupa. Tak mengapalah kalau Tun lupa, mari kita throwback sikit apa yang jadi pada 16 Mei 2018. Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun sendiri telah bergerak ke Istana Negara bagi mengikuti mesyuarat Lembaga Pengampunan Pembebasan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah di portal-portal berita rasmi seperti Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Jabatan Penerangan Malaysia mahupun Buletin TV3 sendiri ada menyimpan gambar-gambar sewaktu Tun hadir untuk prosiding Lembaga Pengampunan tu. Susulan itu, pihak Jabatan Peguam Negara AGC dalam satu kenyataan telah membuat penjelasan bahawa dakwaan Tun tu adalah mengelirukan dan tidak wajar. Ini kerana mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya kali ke-15 memang telah diadakan pada jam 11 pagi 16 Mei 2018 di Istana Negara dengan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dan turut dihadiri oleh Tun M selaku PM masa tu. Malah menurut AGC, pengampunan itu diperkenan Agong, maka Anwar dibenarkan dan diberikan pembebasan serta merta berkuat kuasa dari tarikh persidangan mesyuarat terbabit. AGC sendiri telah beri pendapat bertulis tentang perkara tersebut selaras dengan Fasal 9 Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan untuk pertimbangan lembaga pengampunan lah. Jadi, agak-agak apa yang Tun cakap dalam video tular tu boleh dipercayai atau tak? Anda fikirkanlah sendiri ya. So kalau tak sah Anwar Ibrahim Perdana Menteri haram kan? Tak tahu, tak apa, kita faham. Dan di mana pun kita dah isi panjang ni. Tak boleh cakap macam ni 3R. Ya.